Assalamualaikum. Pada malam ini saya nak terangkan sedikit info tentang satu aplikasi yang telah diguna pakai oleh semua masjid di sekitar Pulau Pinang, iaitu Pening Smart Qaryah. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, aplikasi dia macam ni. Kegunaan dia adalah untuk setiap masjid dia boleh merekodkan berapa banyak bilangan anak qaryah dia. Saya akan tunjukkan cara-cara macam mana kita nak install apps ni supaya boleh diguna pakai aplikasi ini untuk kegunaan semua ahli karya kita. Okey, mula-mula kita pergi ke Play Store ataupun App Store dan di situ kita type Penang Smart Qaryah. Kita tekan update bagi mereka yang dah ada aplikasi sebelum ini ataupun kita install bagi mereka yang belum pernah ada lagi. Dan kemudian kita open. Lepas tu kita pergi ke ruangan My Qaryah. Kita klik ke bahagian profile dan kita isi kita punya profile termasuk dengan tanggungan kita. Dan kemudian kita ke bahagian tanggungan untuk menyemak kembali tanggungan telah kita isi. Itu saja untuk malam ini. Kita jumpa lagi untuk info masjid seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.